welcome back to Aina Cho channel. Jawab apa entah nak orang nak siapa tak tahu. Hang ni pasal apa? Okay, so hari ni kita orang akan pergi trip dekat KL. Tapi ni macam trip macam jalan-jalan sambil kita orang belajar. Tapi 3 hari 2 malam je. Hari Ahad aku akan balik JB balik. So nanti hari Sabtu nanti aku akan jumpa mama dengan papa dekat sana. So marilah kita ikut aku jalan-jalan je. Okay, bye. So sekarang ni kita on the way. Aku nak tengok yang ikut tu yang semua tengah tengok drama guys. Ya, tengok tu sabar. Tarang. Apa ni? Project High Council. Project KSP. Perempuan satu bas, lelaki satu bas. Okay guys, aku akan bagi tahu apa yang kita orang akan buat. Okay, sebenarnya kita orang akan ada macam hari peneroka tu, macam hari yang macam ada banyak jual-jual. Lepas tu ada macam ada kelas. Kat sini bising so tak boleh bercakap. Sampai RNR pukul 5 lebih. Kita orang 4 lebih sebab kita orang makan. So sekarang tadi aku beli item bagai roti susu dengan jagung. Tapi jagung tu kurang sikit. Assalamualaikum pakcik. Pakcik nak masuk vlog. Inilah pakcik bas kita orang hari ni. Okay, mak kau. Kita akan dua pergi hotel lah. Sampai hotel maybe dalam pukul 8. Yes. Patut so, leader. Sumpah gelap weh, nampak hitam semua. Kau tu dah lah. Nitif tau, nitif. Gelap sebab tak ada cahaya. Isi-isi pening. Isi-isi pening dalam sup. Comel. Tanah kuning. Terbalik bodoh kau. Tu dah tidur. Di antara keadaan cuma kamu cara yang lain. Ku bilang aku gak main-main. So kita dah sampai dekat hotel. Hi guys, kita dah sampai hotel di Central Coast. So kita dah dapat kat bilik. Tak sempat tengok bro. Kita nak naik atas. Tangan penuh lah guys. Sorry guys. Guys, pasti guys. Dah pergi berambus, pergi berambus. Bye. Geli. So bila kita orang tingkat 9, kita Kita orang paling atas dan paling last ambil kad tadi. ya weh. Kita orang paling jauh lah. Era. Bodoh. 911. Cepat. Bilik paling jauh ni. Wah, Assalamualaikum. Kejap. Oh my god, korang.
Okay, kejap kita akan buat room tour untuk sekejap. Hey guys, welcome to me and Hera hotel room tour. Okay, so kita akan start. Aku start daripada sini dulu. Sini, jangan gelap. Sini, mula tinggal di almari tu saya minta. Ini adalah toilet. Okay, ini toilet dia, okay? Sumpah besar gila. Sabar boleh tengok. Biasa tersangkut. Ya, tu hotel dia. That's our toiletries punya thing. Lepas tu ada hair dryer je yang penting. Lepas tu kat belah sana ada shower, our sabun. Tada! Estetik tak? Okay, lepas tu moving on. Kita akan pergi ke sini. Sini adalah barang-barang kita orang letak baju kita orang semua. Lepas dalam ni almari kita letak kita orang punya baju kotor. Dalam ni kita susun. Lepas tu kat sini ada kita orang punya skincare whatsoever. Ni makeup Hera, perfume Hera. Ni perfume aku, makeup aku, skincare aku. Okay, skincare Hera tu je. Kan tak? Dalam ni. Oh, ada dalam tu, okay. Banyak Yes, so many. Lepas tu ni ada Coco Crunch aku bawa. Lepas tu ada jam aku, jam Hera, wallet aku, wallet Hera. Lepas tu kat sini kita ada Maggi yang aku baru beli tadi. Okay korang tengok makanan dia. Makanan kat sini aku tak tahulah tapi mahal lah. So tak tahulah sedap ke tak. Tapi maybe mahal sedap lah kot. Lepas tu ni kita ada telefon bilik, ada tisu, ada tempat charge, phone Hera. Lepas tu ada air. Ni air kegemaran Hera. Lepas tu air panas, lampu. And peti ais dekat sink. Lepas tu korang view dia sumpah cantik gila. Tada! View luar, okay. Nampak KLCC dekat ujung tu. Tu KLCC ujung tu. Okay, tapi bagus ni bilik ni sebab asrama kita orang providekan satu bilik dia kan. Tengok bilik ni ada 3 katil. Sumpah bagus gila, okay. Patutlah panas saya nak buka. Itu kontrol aircon. Ya, sumpah aku suka gila. Thank you Sumai. Ni aku punya. Saya telah membeli. Ini aku punya. Lepas tu phone aku tengah cas ni. Okay. Ini air tengah masak. Ni aina. Okay, sekarang kita letak air. Masak kita punya lah. Buat apa masak dengan aina dulu. Ke utara. Bang Aina main tadi nak kena air panas agaknya. Korang, kita orang tadi buat Kita buat TikTok sampai Maggi ni dah kembang. Hera punya berkuah, aku punya tak berkuah boleh buang. No, bukan buang Maggi, buang dia punya air, okay? Lepas tu Hera rendam aku punya garfun sekedar air panas dan aku terpaksa celup. Sumpah panas gila. Yalah kita makan. So Maggi kita dah siap. Tada. Nampak tak? Ya. So mari kita makan. Korang kita makan. Aku sangat-sangat excited untuk esok sebab aku excited sebab nak jumpa mama dan papa je. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Sebab kita orang memang lapar. Buka 24 hours. Cantik pula aku dalam kamera ni. Okay, sebab lighting. Sedap. Hera, why you tak masukkan air dalam peti ais? Tahu tak apa. Habis. So, nanti kita sambung esok untuk vlog yang esok. Bye semua, I love you. Bye guys, good night. So guys, sekarang pukul 6.43. Kita orang dah siap. Tada. So this is outfit yang kita orang pakai hari ni. Aina dompetnya apa? Kau nak berapa kan? Okay guys, kita dah gerak. Kau tengok, seorang buat TikTok, seorang bertengah tudung, seorang lagi bertengah tudung, seorang lagi bertengah tudung. Aku tak tahu masalah dia orang. Lambat gila. Hello!
Semua saudara-saudara semua dah datang sini. Oh my god, cantik makeup aku hari ni. Nampak tu betapa ramainya orang. Dah ke muka aku ke? Tengok muka I dekat gila. So sekarang ni kita orang tengah mencari makan untuk breakfast. Okay, so ini RM6. Ni teh ais RM4. RM4. Spaghetti RM7. Ini berapa ringgit ini RM8 alamak comot pula. Kurang harga market. Okay, oh ini dia beli juga something. Oh my god. You buy what? Berapa ringgit? So ya, nak makan. Bye. Baju tu So, sekarang kita tengah on the way dekat kelas Iman. Afin. Guys, that's my name. Afin dah jadi fans sekarang. Bonjour Paris. Pandainya. Guys, kita orang tengah lukis postcard. Aku hantar kat ibu. Kita orang pergi nah. Okay. Kristina tengah tulis lagi dia punya. Oh my god. Nanti film balik saya sebut. Tak apa. Kita baru sejam lebih je kat Perancis. Mestilah. Okay, semua orang sekejap kita dengar. Share. Cik Airisha, bonjour. Kita orang baru habis kelas. Bonjour guys. Merci. Au revoir. Ça va? Ça va. Ça va Bye semua. Okay, bye. So, korang sekarang ni kita orang ada masa untuk jalan-jalan. So, kita orang nak pusing-pusing dekat diorang punya booth. So, ya, booth dia sangat besar. Tajuk misleading lah, misleading dia tajuk. So sekarang ni kita orang tengah duduk dekat, tak tahu tapi tempat ni macam dia ada kerusi. So kita orang berduduk sini and then kita orang sekarang tengah makan. So guys, tadi kita orang pukul 2.30 macam tu, kita orang ada kelas. Apa nama kelas tu? SPM TikTok. Ha? Aku lupa lah nama kelas tu. SPM TikTok. Quran tak stop. Oh, SPM TikTok. Quran tak stop. Okay guys, nama program tu. Oh, dekat kelas tu kita orang belajar macam pasal tips motivation. Macam kalau kau TikTok dekat akademik pun kau still boleh TikTok dekat hafal Al-Quran kan? Macam tu lah. Lepas tu kita orang ambil kelas start tadi 2.30 sampai 4.30. Lepas tu sekarang ni dan kita orang bagi masa kita orang jalan-jalan lagi sekali sampai pukul 5.30. And aku ada kupon RM10 lagi yang aku tak guna. Tapi tak apa sebab esok pun kita pergi sini lagi. Sebab esok kita ada kelas. Tapi esok form 4 sahaja balik lambat. Kita orang balik petang. Form 1, form 2, form 3 balik tengah hari. Mama dengan papa nak datang pukul 4.30 tadi. Tapi sebabkan jalan jam and tak ada parking, so aku cakap dengan diorang jumpa aku kat hotel je. Sekarang ni kita orang tengah duduk, tak adalah tepi jalan, tapi sebabkan ramai orang, kita orang dahulukan orang-orang tua untuk duduk dulu. So kita orang duduk kat sini. Hera makan apa tu Hera? Kayaknya kau cute ke? Okay, sekarang ni aku terus cakap kuat sebab speaker kat dalam ni. Kita orang on the way balik hotel. Guys, so today kita nak makan nasi putih chicken chop. Mari kita makan sebab aku lapar nak mampus. Lepas tu mama dengan papa dia borak macam dia dah sampai hotel tau sebelum aku sampai. Rupanya dia tak sampai lagi.
dia pergi pasal kereta dulu. So hari ni aku nak teman budak ni pergi mandi kolam. So dia nak mandi kolam. Aku mandi. Turun je lah. Turun je lah. Cepat turun. Kau dah tekan lift, lepas tu kau nak close tu apa? Di antara kau dan aku. Nak muka dia merah-merah. Mana kenapa? Hey guys, so sekarang ni adalah hari yang terakhir kita orang ada dekat sini. Oh my god, super sedih. Sekarang ni pukul 6. Kita orang dah siap dah. Lepas tu nanti pukul 6 suku kita orang akan turun dekat lobby sebab ada program dekat Mitec pukul 8. So nanti aku jumpa mama dengan papa lagi. Semalam aku jumpa tapi aku tak record. Hari ni aku jumpa lagi dekat sana, okay? Stay tune guys. Kita orang nak naik bus. Kita akan sampai ke sana dalam pukul 7 lebih. Lepas tu pukul 8 sampai 10 kita ada program robotik. Guys. So kita orang breakfast. Jadi ya. Makan roti Comelnya. dengan air. Idola. Oh my god. Kau yang tepi sangat. Sabar. Kau tengok Minah tu. Khairin. Bersamamu hanya aku. Ini adalah dalam MV nyanyi tadi. Kau buat apa? Yang ada bagi tahu kepada segalanya. Beda. Dalam semua universiti yang kita sebutkan tadi, dia tak perlu. Kalau Abang Iman tanya saya tak nak bias mana-mana. Tak kisah STEM A ke, STEM B ke, STEM C ke. Okay, hi guys. Kita orang baru habis kelas. Lepas tu sekarang ni kita orang tengah pusing-pusing nak jalan. Kita orang balik JB balik pukul 5 subuh. Comel lah makan. Comel je. Tak tahu tak benda ni ada tipu. Is it good? Dia hantar gambar orang. Sekarang kita dah on the way pergi KL naik van besar. Pergi JB? Pergi JB naik van besar. Okey. Ni mereka. Lepas tu kita ada seorang. Nanti kita balik. Bye.